kata ya. Dan tika tersebut apa dia, lalu orang tu diperintahkan bayangkan keinginanmu. Nah, bayangkan tika tersebut apa yang kamu duk berangai. Nah, tu jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berangai pasal apa dia? Pasal nak masuk syurga lah. Nah, berangai untuk tentang syurga tu. Jadi bila begitu apa dia? Kemudian Tuhan berkata kepadanya, kamu mendapatkan keinginan yang kamu bayangkan. Bahkan 10 kali ganda daripada yang ada di dunia. Maka orang itu membalas, wahai Tuhanku, adakah engkau sedang mempermain-mainkan aku, padahal engkaulah yang berkuasa. Tu dia mari pada ni. Nampak? Jadi orang tu dia mula berangai tentang syurga. Lalu dia kata pada dia, tak, syurga ni, tak. Untuk kamu ni syurga yang luas 10 kali ganda daripada dunia. Sebagaimana yang engkau, tak, kamu duk berangai tadi. Duk berangai-berangai tu maknanya apa dia? Tak, syurga ni luas dia 10 kali ganda. Enggak, kalau kira 10 kali ganda ni besar dah. Tak, 10 kali ganda. Jadi bila begitu, tak, Rasulullah pun kata pada dia, engkau memperolok-olokkan aku dan engkau adalah penguasa. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah tika tersebut. Nah, jadi tika tadi tu, bila mana sedemikian, hok tengok dia duk bayar tika mana atas dunia terdahulu. Nah, duk bayar apa dia? Bayar bahawasan syurga tadi tu 10 kali ganda daripada dunia, maka itulah qadar dia. Nah, qadar hok mana hok dia duk berangai tadi. Bila dah dia berangai setara tu kan? Setara tu lah. Jadi sepik lah jadi nampak ni. Nah, sedangkan syurga Allah ni lebih luas, tapi dia ni duk bayar lagu tu tika mana atas dunia terdahulu. Jadi sebab tu dia pun balas lagu tu. Nah, kamu mempermain-mainkan aku, kau wahai Tuhan yang maha berkuasa. Bukan Tuhan main dia tu sendiri duk berangai lagu tu. Maka tika tersebut dengar daripada kisah seorang laki-laki tadi, akhir sekali dia tubik dalam neraka tadi, dalam keadaan dia tengok penuh dah. Penuh dah, munggu dia ngelah sekali. Ngelah sekali. Orang lainnya masuk belakang lama dah. Dia tu ngelah sekali. Kat kala ngelah ni, kat depan muka pintu. Munggu atas dunia tu daripada zaman Nabi dulu sapalah sekarang. Jadi dia tu akhir sekali dia ni. Enggak dia duk bayar, maknanya syurga ni qadar tu. Jadi bila begitu kan, maka dia mengakak tadi nak masuk dalam syurga tadi tu, tengok orang penuh tu. Mungkin ramai dah. Duduk dalam syurga tu ramai, dia ngelah ngusuk kali. Kalau kita berkata duk ngusuk kali kat masuk dalam kereta api ke masuk dalam mana-mana tempat pun lagu tu lah. Kalau diri kat diri ujung-ujung lagu tu lah. Tak boleh lepas pun tak apa dah. Tu mana qadar lagu tu lah. Tu jadi bila gitu Nabi dengar daripada kisah ini, laki-laki tersebut dalam keadaan sedemikian seolah-olah dia tu dipermain. Dipermain. Maka ketika tersebut katanya Abdullah ibn Mas'ud, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajizu. Ketika tersebut aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa sehingga nampak gigi gerahai Nabi hok paling belakang, nampak gigi belakang, gigi gerahai. Jadi Nabi ketawa sedikit pada ketika tersebut, nampak gigi gerahai. Bukan luah, luah tidak. Cuma nampak qadar kita sebut gigi gerahai Nabi tadi hok belakang. Nabi suka. Ketawa tersebut, bukan terbahak-bahak apa kita selak sungguh. Kalau kita kan kadang-kadang teriak siapa nak suka selak. Nabi tak begitu. Nabi ni ada ketawa dia, tapi ketawa Nabi tu tak melampau, tak bawa kepada jatuh martabat dia sebagai Rasul. Ni. Tapi nak sebutnya apa? Nabi ni ada gelak ketawa juga. Bukan serius semata, tidak. Bukan duduk dengan muka serius, bukan duduk kecek dengan orang tu nampak serius. Tidak. Ada tempat gora dia, ada tempat orang panggil gelak tawa dia, tapi tak melampau. Kita kadang-kadang lebih sangat. Kitanya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang tu serius sangat.
Benar tak? Dia tak kena juga lah getuk, dia kena tengok. Benar tak? Pada keadaan lah. Mana Nabi dalam soal muamalah dengan manusia ni, dia ada tepat yang mana dia gelak ketawa dengan para sahabat. Maka antara kisah yang dia jadi ketawanya bila ingat kepada laki-laki akhir sekali dia keluar daripada neraka tadi. Benar tak? Itu keadaan dia. Itulah antara disebutkan pada kita dalam hadis tersebut tentang ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang seterusnya itulah daripada Qutaibah ibnu Sa'id daripada Abul Ahwash daripada Abu Ishaq yang mana diambil daripada Ali bin Rabi'ah. Ali bin Rabi'ah. Apa kata dia? Ali bin Rabi'ah dia berkata, Syahidtu Aliyan radhiyallahu anhu utiya bidabbatin liyarkabaha. Falamma wada'a rijlahu fi ar-rikab qala bismillah. Falamma istawa ala dhahriha qala alhamdulillah. ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك. Disebutkan oleh Ali bin Rabi'ah. Berkatanya apa dia? Aku telah menyaksikan, disebut, aku menyaksikan Sayyidina Ali bin Abi Talib mendapat seekor haiwan sebagai tunggangan. Jadi Sayyidina Ali ni dia dapat binatang, seekor binatang tunggangnya dia. Binatang tunggangnya. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan semasa Sayyidina Ali menginjakkan kakinya di sanggurdi. Apa dia sanggurdi ni? Tepat pijak kaki untuk kita naik atas pelana tu. Kalau orang biasa naik. Betul tak? Jadi dia ada tempat memijak tu. Nak naik tu. Dia tak boleh lakuh lagu tu. Apa kita naik motor? Betul tak? Tu tu kat pakai rebos situ lah. Betul tak? Naik kuda ke naik gapo dia tu. Dia ada tempat pijak tu. Tu dia panggil sanggurdi dia sebut. Tu. Jadi apa dia kata? Dan bila mana sahaja Sinali menginjakkan kaki di tempat tersebut, di pijak kaki tadi untuk naik atas pelana tersebut, maka dia mengucapkan bismillah. Mula dengan bismillah. Tu. Dan selepas daripada berada di atas badan tunggangan tadi binatang tu, maka Sinali pula mengucapkan alhamdulillah. Ni antara perkara yang perkara yang diamalkan. Ketika mana nak naik kenderaan lah. Mula dengan bismillah. Lepas tu pula bila kita boleh duduk tadi tu, maka kita ucap alhamdulillah. Ini dilakukan oleh Sayyidina Ali. Kemudian apa dia? Kemudian baginda membaca doa menaiki kenderaan. Menaiki kenderaan. Iaitulah dibaca sebagaimana biasa kita amal. Itulah doa subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa dia. Jadi dalam hadis ni lah antaranya doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah ajarkan tersebut dan inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada. Iaitulah maksud apa dia? Maha suci engkau yang menundukkan semua ini untuk kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasai dan sesungguhnya kami hanya akan kembali kepada Tuhan kami. Ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 13 hingga ke 14. Dan selepas daripada itu apa dia? Dia sebut lepas daripada tersebut summa qala alhamdulillahi salasan wallahu akbar salasan. Lepas pada baca doa tadi, maka Sayyidina Ali pun sebut alhamdulillah sebanyak 3 kali, Allahu akbar 3 kali, dan juga berdoa pada Allah subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli
fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa